Hello guys, ini first time saya cuba puasa. Lepas makan, food coma hits. Tidur kejap. Plan saya hari ini nak pergi Aquaria KLCC. Tiket book dari Redbus Studio dan dapat tiket dari email. Sampai sana, terus scan QR dekat entrance. Sebagai seorang introvert, Aquaria KLCC memang sesuai untuk chill sambil menunggu berbuka puasa. Oh ya, friendly reminder, jangan pakai biru ke Aquaria. Even ikan pun dah buka puasa. Next stop, jom, Bazar Ramadan. Setiap tahun, saya memang excited untuk ke Bazar Ramadan. To be honest, hari ini rasa lebih panjang daripada biasa. Nasib baik lawatan ke Aquaria membantu mengalihkan perhatian dan aircon sini membuatkan keadaan lebih selesa. Pengalaman ini sangat bermakna. Ia membuatkan saya lebih menghargai makanan. Patutkah saya puasa lagi esok?